Dalam filem ni boleh aku cakapkan gore, camera shot and then camera work dia memang nice gila. Today aku nak share dengan korang review about filem Black Phone 2. Filem ni adalah filem sequel untuk yang pertama punya. And then The Black Phone 1 memang aku suka gila sebab dia macam boleh dikatakan psycho sikit, and then dia punya jalan cerita best lah untuk yang nombor 1 lah. Bila nombor 2 ni keluar, aku bila tengok trailer tu rasa macam okay ke kan cerita ni kan. Sebab trailer dia pun aku dah letak low expectation kan. But nanti aku akan share dalam aku punya review. This film mengisahkan tentang apa kan. So this film nombor 2 ni mengisahkan tentang Gwen ni yang berumur 15 tahun. So dia adalah adik kepada Finn. And then this film adalah sambungan terus daripada yang first punya. Gwen ni dia ada speciality yang membolehkan dia travel dalam mimpi lah. So dreamwalker orang kata. So dia mendapat satu mimpi daripada 3 orang budak ni yang menunjukkan budak ni meminta pertolongan, yang 3 orang budak ni berada di satu camp. Dia juga mendapat direct call daripada Black Phone tersebut, which is yang ada dalam Black Phone tu adalah mak dia sendiri yang dah mati. So mak dia muncul untuk meminta pertolongan untuk bongkar apa yang ada dekat camp tersebut. Finny dan Gwen ni telah pergi ke camp tersebut untuk membongkar apa yang berlaku dekat camp tu pada tahun-tahun sebelum ni kan. Dapat ke tak Gwen ni bongkar all the mystery yang berada dekat camp tu bersama dengan Finny. So korang kena tengok filem ni, The Black Phone 2. So let's go, kita pergi kepada dia punya review. Welcome back to Movies The Channel. So today aku akan review tentang filem Black Phone 2 yang aku letak low expectation lah untuk filem ni sebab trailer dia pun aku macam cerita ni mengisah tentang apa kan. And then dia tak hook aku based on the trailer lah. So tapi bila aku tengok filem ni, ya quite interesting, tapi aku akan share nanti dalam aku punya review. By the way, thanks to Xavier Naka for the ticket untuk aku pergi ke premiere this film. And then sebelum aku start aku punya review ni, jangan lupa bantu aku klik button subscribe, like dan share aku punya video ni supaya aku dapat achieve aku punya target, which is ada lagi dalam 70 subscriber lagi untuk aku achieve 1000. So bantu aku dengan klik button subscribe. Dan let's go, kita pergi kepada dia punya review. Benda first yang aku akan share, yang for sure korang pun dah tahu kalau korang follow video aku akan share pada benda yang aku minat dulu dalam filem ni. So which is nombor 1 yang aku suka dalam filem ni adalah lakonan Gwen tu sendiri yang dilakonkan oleh Madeline. Watak Gwen ni memang believable yang membuatkan kau rasa dia ada satu scene tu dia dreamwalker kan, tapi dia rasa benda tu jadi betul sebab bila dia ikut mimpi tu apa yang berlaku, and then dia punya side effect tu jadi dekat dia punya alam nyata. Dia cakap dekat abang dia, time tu dia memang menangis, dia memang meronta semua. So dia dah cakap dekat Finny ni yang dia dah gila dengan watak, dengan emosi dia semua tu kan. Memang aku rasa dia punya lakonan tu bagus lah. The first thing yang aku highlight untuk filem ni adalah lakonan Gwen tu. But bukan semua lakonan dalam filem ni tak bagus, tapi yang the main highlight is the Gwen lah, watak utama dalam filem ni. So itu nombor 1. Nombor 2 yang aku suka dalam filem ni, boleh aku cakapkan gore, camera shot and then camera work dia memang nice gila. Memang dia enhancekan lagi dia punya scenes tu dalam filem ni lah. Kau akan rasa horror tu memang ada dalam filem ni. And then for your info, this nombor 2 filem dia fokus on genre horror tu. So memang horror dia sampai, aku memang suka gila. In term of dia punya gory, dia memang best gila lah untuk filem ni. Itu nombor 2. So benda ketiga yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya peel off. Peel off dalam filem ni aku rasa macam dia bagi impactful lah. Sebab kau duk terpinga-pinga apa benda lah dia nak cerita semuanya kan dalam filem ni kan. Tapi bila dia peel off sikit-sikit sebab Gwen tu dia travel to dia punya dream tu banyak kali tau untuk dapatkan all the point-point, all the puzzle tu untuk dia cantumkan pada end of the movie kan. So bila dia travel banyak kali, kau nampak ada peel off tu sikit-sikit. Lepas tu pada final reveal tu, it's really mind blown, and then best lah, dia punya peel off tu memang best gila. So kalau kau nak rasa apa yang aku rasa ni, maybe korang boleh pergi tengok filem ni dekat wayang yang terdekat korang. Filem ni dah release pada berapa bulan lah, aku lupa dah. So aku lewat dalam 3 hari maybe untuk video ni keluar. Cerita ni dah keluar, boleh pergi tengok ramai-ramai dekat wayang yang terdekat dengan korang. Okay, so untuk filem ni ada tak benda yang aku tak minat dalam filem ni? So actually dia ada benda yang aku tak minat dalam filem ni. Nombor 1 is dia punya pace lah. So untuk filem ni aku rasa dia punya pace tu agak slow gila. So filem ni almost 2 jam tau. So dia punya graph tu boleh aku cakap dia mendata. For the first half tu memang mendata gila. Lepas tu dia pick up sikit, lepas tu dia maintain, lepas tu time third act tu baru dia pick up betul. Bila dia pick up tu memang okay lah, cuma pace dia memang slow gila. Aku ngantuk tengok
pada first act dengan second act tu. Tapi second act tu dia dah pick up sikit lah on half of the second act. Dia start pick up. Cuma pada first act tu korang kena sabar gila sebab dia memang bagi kau geram lah bila nak settle benda ni sebab dia lambat pick up. So itu saja lah yang boleh aku share sebab benda yang hate dia ada satu je yang tak suka, which is dia punya pace lah. Untuk dia build up the character semua tu memang lambat gila. Tapi overall this film is quite interesting, aku suka gila. And then itu saja yang aku share about this Black Phone 2. Dia standing tak dengan nombor 1? Boleh dikatakan dia okay lah. Boleh dikatakan nombor 1 lagi better. Cuma dia almost sampai pada tahap filem pertama. So it's enjoyable movie, boleh pergi tengok. And then berapakah rating yang aku bagi kan untuk filem Black Phone 2 ni? Untuk filem Black Phone 2 ni aku bagi sebanyak 7/10 untuk Black Phone 2. So korang boleh pergi tengok filem ni dekat wayang yang terdekat dengan korang. And then filem ni dah release. Please enjoy the movie. And then kalau siapa yang dah tengok, boleh komen kat bawah, aku nak tahu juga apa respon korang, best ke tak filem ni. Nanti kita boleh berbalas-balas komen dekat ruangan komen tu. Jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So that's all for my review. Thank you.